mahasiswa Malaysia. Tapi mereka dilabelkan sebagai mengikut persatuan masing-masing. Contoh misalnya, oh ini budak KMCSA, oh ini budak PPIMI, ini budak PPIMG, ini budak PPMC, dan macam-macam PP yang lain. Sehingga mereka terlupa satu perkara, bahawa mereka datangi daripada rumpun yang sama. Rumpun yang sama masa dulu pernah bernaung di bawah gagasan Satu Malaysia. Rumpun yang pernah berbangga dengan kibaran jalur bilangnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Assalamualaikum dan salam sejahtera saya ucapkan kepada barisan pimpinan hakim, seluruh barisan pimpinan mahasiswa yang hadir pada hari ini, dan seterusnya tuan-tuan dan puan-puan hadirin dan hadirat yang saya hormati, yang saya kasih sekalian. Isu di dalam pandangan berhubung dengan pertembungan isu perpaduan mahasiswa luar negara, berbagai pendapat dan pandangan boleh diberikan melalui berbagai platform, dan pada hari ini PPMI dan juga pihak Education Malaysia telah menyediakan wadah forum siswa bertujuan untuk melebarkan pandangan dan pendapat tentang wacana siswa. Pada hari ini kita akan menyentuh isu tentang punca masalah dan cara menangani isu perpaduan mahasiswa luar negara. Saya cukup sedar ramai di antara kita yang cukup faham betapa besarnya dan sensitifnya apabila isu perpaduan ini dibangkitkan. Oleh itu saya tampilkan kepada anda barisan panelis terhebat yang datangnya daripada pelbagai golongan, kumpulan latar belakang mahasiswa yang akan membicarakan dan menentukan adakah sama ada isu perpaduan ini sekadar menjual mimpi atau pragmatik untuk dilakukan. Oleh itu bersama saya pada hari pertama, Saudara Iskandar Abu Bakar, pelajar tahun pertama saya. Saya difahamkan bahawa anda tidak mewakili Belanda Parti, tidak mewakili Belanda Persatuan, datang sebagai seorang mahasiswa, bercakap sebagai seorang mahasiswa neutral. Ya, tepat sekali. Terima kasih kerana hadir pada hari ini, dan kita berusaha hati pada hari ini. Ada penulis kedua datang daripada barisan pimpinan KMCSA sendiri, Saudara Isyadi. Cantik rambut, baru dulu nakanya. Terima kasih. Apa kurangnya tuan? Terima kasih. Saya kenal dulu lah. Cik, mau beli? Dan terima kasih kerana hadir dalam forum siswa. Dan sebenarnya kita berusaha hati kerana kita ditampilkan dengan satu pengacara yang cukup terkenal, pengacara track siswa, Saudara Aiman Abu Bakar, yang wakili Tanzim PPMI untuk membicarakan isu perpaduan pada hari ini. Apa khabar, Saudara Aiman? Alhamdulillah. Jazakallah. Ya, anda mohon share. Dan penulis sekalian, kita telah melihat polemik perdebatan ini. Isu perpaduan ini dibicarakan, dibincangkan di pelbagai peringkat, di pelbagai pertemuan. Bermula dengan perbincangan perdebatan di laman sosial seperti Facebook, dan seterusnya dihangatkan lagi, berjangkit kepada pertemuan-pertemuan rasmi atau tidak rasmi persatuan tersebut, yang mana semuanya berbicarakan tentang isu perpaduan. Tapi saya tidak nampak satu wacana yang membicarakan, yang menampilkan kesemua persatuan pada hari ini untuk membicarakan isu ini dengan berdepan dan serius kepada semua hadirin. Jadi bagaimana dengan Iskandar? Apakah mungkin nak berikan sedikit sebanyak gambaran apakah punca masalah isu perpaduan yang berlaku di dalam kita? Silakan. Ya, terima kasih saudara pengurusi. Baiklah, memandangkan kita terdiri daripada pegawai-pegawai yang bekerja di Island, para pelajar yang belajar di Island daripada Universiti RCSI, KCD, dan saya lihat wakil daripada Queen's University of Belfast. Jadi lebih dekat di hati sekiranya saya mengambil contoh-contoh yang terdapat di Island. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, di sini kita mempunyai pelbagai persatuan-persatuan mahasiswa seperti PTIMI, ISMA, IKRAM, PMCSA, KDB dan sebagainya. Bagi saya ini adalah sesuatu yang bagus sekali, kerana setiap persatuan-persatuan ini dapat memenuhi kehendak pelajar-pelajar yang berbeza-beza, ya, saudara pengurusi. Dan rakan-rakan panel, apabila kita mula berbicara tentang punca-punca perpecahan dalam persatuan mahasiswa ini, terlintas di fikiran saya tentang dua perkara, iaitu kerjasama dan toleransi. Saya percaya dan yakin semua antara kita di dalam Dewan yang mulia ini percaya bahawa kerjasama dan toleransi adalah salah satu strategi penting untuk membina, memanifestasikan perpaduan dalam kalangan persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara ini. Sehinggakan Hassan Al-Banna, iaitu tokoh reformasi Mesir, pernah mengatakan bekerjasama dalam perkara yang disepakati dan bertolak ansur dalam perkara yang diselisihkan
Jadi di sini ya saudara pengurusi, serta rakan panel dan hadirin hadirat yang saya hormati, kita dapat melihat unsur didaktik atau pengajaran yang ingin disampaikan oleh Hassan Al-Banna, iaitu tentang betapa pentingnya kerjasama dan toleransi untuk membina, memupuk dan memanifestasikan perpaduan dalam kalangan persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara ini. Jadi di sini ya, masalah perpecahan itu akan mula timbul apabila wujudnya adanya segelintir persatuan yang tidak ada keinginan untuk bekerjasama dan bertoleransi. Jadi akibatnya akan berpecahlah persatuan-persatuan ini. Para hadirin yang saya kasihi, hal ini yang sudah saya nyatakan sebentar tadi diburukkan lagi pula dengan wujudnya segelintir persatuan yang bersifat tegar dan ekstrim dengan kelompok masing-masing. Masih wujud lagi persatuan yang bersifat tegar dan ekstrim dia. Ya, saudara pengurusi, masih wujud lagi persatuan ini. Dan mereka kadang-kadang yang rakan-rakan serta hadirin dan hadirat yang saya hormati enggan membuka ruang persatuan antara persatuan-persatuan walaupun mereka berada di dalam negara yang sama. Dan kata yang lebih mudahnya lagi, supaya mudah dipahami, iaitu aku buat kerja aku, engkau buat kerja kau. Jadi di sini ya hadirin dan hadirat, kita dapat melihat sikap egoistik, sikap individualistik dan sikap fanatik. Di mana sikap-sikap ini adalah sikap negatif yang akan memburukkan lagi masalah perpecahan dalam persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara ini. Dan ingin saya katakan lagi, sebarang aktiviti dan program pada masa akan datang yang ingin dijalankan akan ya barangkali terlalu berfokus kepada kelompok-kelompok tertentu, dan barangkali sebarang kolaborasi juga akan ditolak secara mentah-mentah. Kerana apa? Kerana mereka mengamalkan prinsip yang telah saya nyatakan sebentar tadi. Aku buat kerja aku, engkau buat kerja kau. Ya, itu masalah. Bukan dia sendiri. Jadi inilah sebenarnya punca kepada perpecahan persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara. Jadi inilah istilah yang saya ingin utarakan. Sampai di sini sajalah, kembali kepada saudara. Terima kasih kepada panel. Jadi bagaimana dengan saudara Syahdi? Adakah bersetuju, tidak bersetuju dengan punca atau masalah yang berlaku di isu yang kita bincangkan ini? Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya cukup setuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Iskandar sebentar tadi. Isu perpaduan ini satu isu yang cukup penting, dan sebelum kita melonjak kepada permasalahan yang menjadi batu loncatan dalam masalah perpaduan kita pada hari ini, elok rasanya kalau saya kongsi sedikit cerita tentang latar belakang pelajar-pelajar di luar negara. Pelajar-pelajar di luar negara ini lebih 65%-nya adalah pelajar tajaan. Mereka merupakan antara yang terbaik dari kalangan yang terbaik. Krim dalam krim. Kalau krim, krim paling atas tu, itu student kita. Okay? Dan mereka ni adalah yang terbaik dari segi akademinya, saksiannya, co-curricularnya dan kepimpinannya. Mereka merupakan calon yang paling berpotensi dalam menggantikan kepimpinan yang ada pada sekarang di masa depan. Namun apa yang menjadi permasalahannya adalah bila mereka meletakkan titik persamaan konsensus itu ke tepi, mereka membesarkan titik perbezaan yang pada saya tidak signifikan. Mereka terlalu mengejar objektif persatuan masing-masing. Mereka terlalu ego. Mereka meletakkan isu perpaduan ini ke tepi. Dan bagi saya, isu perpaduan adalah satu isu yang cukup penting, cukup kritikal dan cukup fundamental. Dan jika kita letak perkara ini ke tepi, ini seolah-olah memperjudikan khazanah negara kita yang tidak ternilai. Apa yang dimaksudkan dengan perjudikan khazanah negara yang nilai? Khazanah negara di sini membawa masuk pelajar-pelajar di luar negara. Modal insan yang kita hantar keluar untuk mempelajari sesuatu, tapi berpecah pada peringkat persatuan pelajar. Bila mereka berpecah pada peringkat persatuan pelajar, apa yang kita dapat jangkakan bila mereka memegang tampuk pemerintah pada satu hari nanti? Jika perkara ini berterusan, perpaduan tidak dicapai, usah kita bicara, usah peserta mahasiswa ini bicara tentang isu-isu yang lebih kritikal, isu-isu yang lebih penting seperti isu ekonomi, isu politik, isu sosial. Kerana isu perpaduan yang cukup kecil antara persatuan pelajar ini belum dapat diselesaikan. Kita juga usah bicara tentang melahirkan mahasiswa yang berintegriti, berwibawa, berwawasan. Kerana mahasiswa yang berfikiran matang pun belum tentu kita dapat hasilkan. Dan ya, ini satu realiti, dan ini satu realiti yang cukup pahit bagi kita untuk sampaikan. Sekian, kembali beritahu Pengerusi. Terima kasih kepada panel. Usah bicara tentang isu-isu yang lebih global jika isu fundamental dapat diselesaikan. Itu yang dikatakan dalam yang kedua. Jadi bagaimana dengan Encik Aiman? Adakah bersetuju, tidak setuju? Saya berikan soalan sama kepada Encik Aiman. Terima kasih Tuan Pengerusi. Saya sangat
sangat menariklah apa yang dibincangkan oleh panelis nombor 2 tadi. Jadi sini saya ingin membawakan satu isu lain. Permasalahan lain yang berlaku iaitu jaga sikap profesional dengan keputusan orang lain. Jadi di sini saya nak bawakan kepada satu cerita. Pilotok. Ya, kita Pilotok basah. wahai apa saya cerita. Hingga pelajar baru ni dia sampai ke bumi dapur dengan perasaan yang sangat teruja, sangat bersemangat untuk mengarungi bahtera kehidupan yang baru di bumi dapur. Tapi apabila pelajar ini sampai di rumah mereka, mereka diberikan dengan berbagai kesenangan seperti makanan yang tak habis sampai Pak Hari tak boleh. Pak Hari masak. Ya Allah. Bukan itu diberikan, ditodolkan lagi. Ya. Sehingga mereka pergi ke tandas, mereka sampai mereka ingin Dicek cukup itu. Kami faham. Sampai situ ya. Jadi pemasaran ini berlaku tiba yang pahitnya 7 tahun. Apabila pelajar ini tidak komited ya, tidak komited dengan persatuan yang menyediakan rumah tersebut. Apa yang terjadi, persatuan itu menyisihkan ya. Dan apa terjadi? Pelajar itu timbullah perasaan dendam yang busuk dalam hati mereka. Dia sangat busuk. Dan pelajar ini dan tahun ke tahun. Dan di situlah sebenarnya terbit gerhana. So, adakah itu yang bisa dikaitkan dengan domino effect di mana perpecahan demi perpecahan diturunkan pada generasi akan datang? Adakah itu Encik Ahmad? Ya, sebab kalau kita tengok pun, sebab bila dibawa cerita itu ya, ke jurnal, dan juga ke tahun ke tahun, benda itu takkan berakhir dan berterusan. Jadi pandangan negatif terhadap persatuan tersebut akan disampaikan dan dia takkan habislah di situlah domino effect. Kita dapat lihat ya, konklusi. Jadi konklusinya benda ini tidak akan berlaku jika mereka tidak terlalu gairah dan takjub untuk mencari ahli persatuan mereka dan juga pelapis bagi persatuan mereka. Masalah ini perlu diatasi dengan segera agar satu perpaduan yang utuh lagi kukuh dapat kita buahkan ya. Jadi kembali ke itu. Terima kasih kepada panel. Kita telah selesai tentang sesi pertama forum di mana kita bicara tentang isu punca dan masalah yang kita hadapi jika perpaduan ini tidak dapat dicapai. Jadi kita bermula kepada sesi kedua forum di mana kita bercakap tentang teori kesatuan, bercakap berapi-rapi tentang teori kesatuan, bercakap di Facebook dan sebagainya. Tapi apakah mekanisme yang terbaik yang mampu kita lakukan di atas kapasiti mahasiswa untuk kita selesaikan masalah ini bersama? Bagaimana dengan Cik Skandar? Untuk jawab dulu kan? Ya. Terima kasih saudara pengerusi. Sejujurnya saya memang amat suka dan meminati apabila berbicara tentang penyelesaian terhadap masalah perpaduan persatuan-persatuan mahasiswa di luar negara kita. Hadirin dan hadirat yang saya hormati, sebelum saya mengupas dengan lebih lanjut tentang persoalan yang diutarakan saudara pengerusi, izinkan saya untuk membacakan sepotong ayat suci Al-Quran yang bermaksud sesungguhnya orang-orang mukmin adalah bersaudara dan damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah agar kamu mendapat rahmat. Surah Al-Hujurat ayat 10. Berdasarkan ayat ini, perlunya kita mencari kepada perdamaian terutamanya antara pemimpin-pemimpin persatuan Islam. Dan jika kita kecilkan skop kepada konteks di island ini, saya melihat intipati atau solusi kepada permasalahan ini adalah dengan menjaga ukhuwah yang baik sesama pemimpin-pemimpin persatuan Islam ataupun persatuan Islam. Ya, maksud saya tidak kira lah sama ada pemimpin itu Muslim ataupun pemimpin itu bukan Muslim. Jadi di sini ya, kita mula muncul persoalan bagaimanakah caranya untuk menjaga ukhuwah tersebut. Dan di situ saya memikirkan dan ingin mengutarakan pendapat saya, iaitu pemimpin-pemimpin persatuan ini haruslah bekerjasama untuk duduk semeja dan membincangkan setiap permasalahan dan perbalahan yang timbul pada masa akan datang. Pada saya, itu adalah jalan yang terbaik untuk kita menyelesaikan dan membentuk ukhuwah atau hubungan yang baik sama pemimpinnya, rakan tangan dan hadirin hadirat yang saya hormati. Bermaksud untuk menjalankan perpaduan ini, pemimpin yang paling atas perlu memulakan dan anak buah akan mengikut. Terima kasih. Selain itu, dengan duduk semeja juga ya, saya rasa, saya berfikir semua antara kita setuju ianya dapat mengelakkan fitnah antara persatuan-persatuan atau bawak mulut yang telah diutarakan oleh saudara Aiman Abu Bakar sebentar tadi. Jadi jelas ya di sini pencetus utama ke arah perpaduan ini harus bermula dengan pimpinan pucuk atasan.
kerana pemimpin haruslah menunjukkan qudwah atau contoh yang baik kepada ahli bawahannya. Bagi contoh yang lebih dekat, bagi saya, kalau pemimpin saya menunjukkan contoh yang baik, menghormati persatuan-persatuan lain, saya sendiri akan merasa malu untuk tidak menghormati persatuan-persatuan lain yang ada di luar negara ini. Terima kasih. Dan untuk mencapai tujuan ini, buanglah sifat negatif individualistik, buanglah sifat egoistik, dan buanglah sifat negatif fanatik yang menjadi racun dalam diri kita generasi demi generasi. Dan itu saja isi yang ingin saya utarakan. Kembali kepada saudara penerusi. Terima kasih kepada Lekana. Tadi bagaimana pula dengan Cik Syarif? Adakah setuju dengan mekanisme yang terbaik untuk kita lakukan dalam perpaduan ini? Bagaimana? Terima kasih Tuan Pengerusi, hadirin hadirat sekalian. Saya cukup setuju dengan apa yang diperkatakan oleh saudara Iskandar sebentar tadi. Memang kita perlu mencari solusi kepada permasalahan yang kita hadapi pada hari ini. Solusi yang kita perlu cari bukannya menuding jari kepada siapa yang salah, siapa yang benar. So, jadi apa solusi yang saya fikirkan patut dicari adalah cari titik persamaan konsensus antara persatuan. Meminimalkan titik perbezaan yang kita ada. Kalau kita tak boleh elak, minimalkan. Dan bila kita letakkan isu persamaan dan konsensus, meminimalkan isu perbezaan antara kita, meletakkan ego dan status kelab masing-masing ke tepi, insya-Allah perpaduan itu mudah dicapai. Tambah-tambah lagi, kita rakyat Malaysia. Ya Tuan Pengerusi. Apakah dimaksudkan dengan status yang hendak kita buang? Status kelab-kelab ni sebenarnya diletak oleh kategori yang diletakkan oleh kepimpinan persatuan itu sendiri. Mereka merasakan mereka untuk meletakkan mereka dalam kelas itu sendiri. Mereka merasakan mereka persatuan yang lebih hebat, lebih ramai ahli, lebih berpengaruh. Oh, jadi untuk perpaduan dicapai, kita buang ke semua dan kita mulakan perpaduan. Dan dengan perpaduan ini, insya-Allah manfaatnya cukup banyak kepada kita, pelajar Malaysia di luar negara dan rakyat Malaysia. Kerana kita insya-Allah, jika kita mampu berpadu, kita boleh menjadi barisan hadapan dalam menyentuh isu-isu yang lebih kritikal, politik, isu-isu sosial, isu-isu ekonomi di negara kita. Kerana suara mahasiswa, suara keramat. Okey Tuan Pengerusi, berikanku 10 pemuda yang bersemangat wajar, akan ku ubah dunia. Kata-kata siapakah itu? Saya jawab. Mereka muka. Pemuda betul lah. Ia adalah rupanya Tuan Pengerusi kena lebih banyak membaca supaya boleh jadi panelis. Ia adalah ucapan daripada Presiden pertama Indonesia. Saya akan bagi satu contoh. Isu Palestin adalah satu isu yang cukup dekat di hati rakyat Malaysia. Kita ada lebih kurang 5 atau 6 paling kurang persatuan Islam di negara Island dan mempunyai persamaan dalam isu Palestin yang cukup tegas mengkritik rejim Zionis dalam menyerang dan menganiaya rakyat Palestin. Dan kita belum nampak satu kolaborasi yang cukup mantap antara persatuan-persatuan ini. Mereka belum menggarap isu ini secara bersama, belum mengenangkan isu ini secara bersama. Jika kita mengenangkan isu ini secara bersama, insya-Allah aktiviti yang dilakukan itu lebih memberi impak dalam masyarakat island khususnya, dan ia mampu menjaga ke seluruh island. Tenang ya, tenang. Lebih menjaga ke seluruh island. Alhamdulillah, ISMA dan Imam Island telah membuka ruang dan peluang dalam baru-baru ini dalam menggarap isu Palestin secara bersama. Dan insyaAllah kalau kolaborasi boleh dibuka kepada pihak-pihak lain, insyaAllah aktiviti itu akan lebih berupaya memberi impak yang lebih berguna kepada masyarakat seluruhnya. Habiskan ayat terakhir. Namun realiti pada hari ini, kalau kita diberi 1000 pemuda sekalipun yang bersemangat wajar, tak berpadu, tak guna. Sebab kalau diberi 1000 pemuda sekalipun, kita belum mampu untuk membuat semangkuk Maggi jika kita tidak berpadu. Terima kasih Tuan Pengerusi. Semangat betul kan penelis nombor 2 kita. Saya sangat menarik dengan dia punya statement tadi. Kalau 1000 pemuda sekalipun tak boleh buat apa-apa pun kan. Memang tak boleh buat apa-apa lah kan. Jadi isu saya nak bawakan di sini ialah cara mengatasi, iaitu meningkatkan integrasi antara persatuan. Allah dah kata dah dalam surah Al-Jad, wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan perempuan, bangsa-bangsa dan bersama, illa lita'arufu, untuk berkenalan antara satu sama lain. Jadi poin saya yang pertama di sini ialah memberikan ruang kepada orang lain untuk mencari persatuan kita. Kalau di situ mereka tidak buka, macam mana mahasiswa ingin mengenai antara sama lain? Tak kenal maka
tak kenal maka tak jambu. Ya, bila tak jambu macam mana ingin kita berbaju kan. Habiskan ayat yang terakhir. Habis ayat terakhir. Jadi poin saya yang kedua ialah bila orang menjemput kita, ya, menjemput kita untuk pergi ke program Persatuan Mereka, kita hormati. Apabila kita hormati, kita pergi, barulah pada itu diberkati. Ya, jadi situlah dua poin yang saya ingin bawakan. Cara penyelesaian yang saya rasa mudahlah untuk dibuat untuk semua orang. Jadi kembali kepada saya. Terima kasih kepada ahli panel kerana membantu saya menyelesaikan isu perpaduan ini, dan tuntas di sini saya konklusikan bahawa perpaduan bukan bermaksud membubarkan yang sedia ada dan menubuhkan satu yang baru, tapi lebih kepada mencari persamaan bukan perbezaan, meningkatkan kolaborasi dan integrasi persatuan, dan seterusnya kita menjaga adanya usaha yang serius dan berterusan dalam menjaga hubungan yang baik bersama persatuan. Dan harus diingat, walaupun kita berbeza fahaman, ideologi, cara bekerja dan sebagainya, harus kita ingat bila kita berpulang ke Malaysia nanti, kita tetap dua berfungsi, teh tarik, nasi lemak, capati atau cana yang sama. Bermaksud kita satu masa nanti akan menerajui negara yang sama. Jadi apabila berpecah sekarang, jika satu masa nanti kita mempunyai tugas dan tanggungjawab yang sama. Jadi saya buka peluang untuk panel hakim bertanyakan soalan kepada panelis saya yang terhandal sangat tadi. Anda sangat. Betul. Tenang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalannya tajuknya agak pendek tapi upatannya agak baik. Soalannya, adakah objektif tiap satuan yang ditubuhkan di dalam negara atau di luar negara itu harus sama ataupun tidak? Ya? Soalan sekali lagi, adakah objektif setiap satuan yang ditubuhkan di luar negara maupun di dalam negara harus sama ataupun tidak? Nampak soalan ringkas tapi memiliki jawapan yang cukup banyak sekali. Terima kasih. Terima kasih kepada panel. Dia berguna dengan panel. Adakah, saya ulang soalan, adakah sama, adakah harus sama objektif setiap persatuan yang berada di dalam negara ataupun luar negara? Adakah harus sama objektifnya untuk mencapai perpaduan ini? Jadi, lawan panel yang tak nak mulakan dulu? Saudara Rishadi, silakan. Okey, sebelum saya bermula menjawab soalan daripada panel, daripada juri, saya ingin memberi satu selamat daripada Tuan Abdul Rahman. Akan kita dirikan negara Malaya di atas sentuhan Kota Melaka. Itu adalah satu kata-kata yang cukup manis daripada Tunku Abdul Rahman. Bagaimana Tunku Abdul Rahman boleh mengintegrasikan pelbagai persatuan yang mempunyai objektif yang cukup berlainan. MCA, MIC dan UMNO cukup berlainan objektif mereka. Tapi bagaimana mereka dapat mengintegrasikan semua objektif itu? Bagi saya, jawapan kepada persoalan tadi, objektif tidak perlu sama. Kerana setiap mahasiswa ada kehendak dan keperluan yang berbeza. Oleh itu, kita perlukan persatuan dan kelab yang mempunyai objektif yang berbeza untuk memenuhi cita rasa mahasiswa ini. Jika kita tidak memenuhi cita rasa mahasiswa ini, bagaimana kita nak hendak ada ahli untuk mengikuti persatuan-persatuan tertentu? Jika tidak ahli, bagaimana ada satu persatuan? Oleh itu, saya rasa objektif perlu berbeza kerana kita lagi pun negara Malaysia, negara demokrasi berperlembagaan, mengamalkan persatuan boleh buat bila-bila kalau kita nak, negara yang cukup bebas. Bagi saya, objektif tidak perlu sama. Objektif tidak perlu sama untuk mencapai perpaduan, tapi harus mencari satu konsensus agar ianya boleh bersatu berpadu dalam satu yang perlu gerakan. Yang perlu kita tekankan adalah kompromi antara persatuan-persatuan itu. Kerana jangan kita bersangka buruk antara persatuan. Jangan kita terasa takut untuk meletakkan ideologi kita pada risiko. Kerana usah bicara tentang perjuangan jika kita takutkan risiko. Terima kasih kepada panel. Cukup benar dan baik kupasannya. Ya, bagaimana pula? Ada panel lain? Tak sabar-sabar nampaknya mana satu? Terima kasih, silakan. Terima kasih. Ya, sebentar tadi kita telah mendengar penerangan daripada saudara Isyadi dengan rakan panel saya. Beliau mengutarakan bahawa setiap persatuan ini memenuhi kehendak pelajar yang berbeza-beza. Betul saudara rakan panel? Terima kasih. Jadi saya amat bersetuju sekiranya persatuan-persatuan ini tidaklah perlu mempunyai objektif yang sama. Tetapi saya juga berfikir seandainya kita melihat dari sudut di sebaliknya, iaitu persatuan ini mempunyai motif atau hala tuju yang sama. Pada saya itu juga merupakan sesuatu yang positif, kelebihan.
Kerana apa? Mengambil daripada peribahasa Bersatu Teguh, Bercerai Roboh. Dan seandainya kita mempunyai persatuan yang berbeza-beza tetapi mempunyai matlamat yang sama, seperti yang saya tegaskan sebentar tadi, perlu wujud dua perkara, iaitu kerjasama dan toleransi. Dan apabila kerjasama dan toleransi wujud, maka persatuan-persatuan ini walaupun mempunyai objektif yang sama, tetapi persatuan yang berbeza, tetapi mereka dapat bersatu untuk menjalankan sebarang aktiviti, atau pada masa akan datang mungkin mereka dapat menjalankan sebarang kolaborasi, para hadirin dan hadirat yang saya kasihi. Maksud daripadanya adalah mungkin berbeza persatuan tapi objektif yang hampir sama. Kelebihannya ialah setiap apabila ada pimpinan-pimpinan yang lain menunjukkan satu objektif yang sama, pelbagai cara boleh dilakukan oleh setiap satuan tersebut untuk capai objektif yang sama. Adakah itu maksud daripadanya? Itu yang saya ingin sampaikan. Terima kasih. Cukup baik isi tersebut. Kemudian Encik Aiman, saya tadi nampak macam agak gemetar di Saya sini. cuma bayangkan. Nak cuba bayangkan lagi? Silakan bayang. Terus bayang. Cuba kita tengok kalau kita di satu, kita duduk di salah satu kumpul, di bawah satu persatuan, ya, di mana dalam tu semua benda yang sama, jadi kelainan. Tak ada ke kita. Dan kita nak meraihkan benda yang sama, proses yang sama dari tahun ke tahun, tahun ke tahun. Jadi perlu juga kelainan di antara persatuan-persatuan. Sebab kita nak meraihkan pelajar yang mempunyai keinginan yang berbeza. Jadi di situ kita tak jadi satu isu jika persatuan itu tidak sama objektif dia kan. Jadi dia boleh berbeza untuk kesenangan mahasiswa-mahasiswa di pertuan negara. Jadi pemaduan di situ saya nak masukkan tajuk ni Boleh boleh fikirkan. Jadi di situ kalau kita nak berpadu, kita kena meraihkan persatuan lain, meraihkan apa mereka buat, kemudian kita menghormati apa yang mereka buat, and then yang paling terakhir sekali ialah bersangka baik antara sama. Daripada itu baru perpaduan itu dapat. Ya, terima kasih benar-benar. Dan saya rasa setakat itu saja forum kita kali ini. Terima kasih kerana sudi hadir. Terima kasih kepada ahli panel datang hadir dari jauh dari RCSI. Saya diberitahu naik teksi pagi tadi kena lama bangun 15 euro je, memang agak mahal. Tapi sanggup datang hadir hari untuk bincangkan isu perbaruan kita. Dan saya tinggalkan hadirin sekalian dengan serangkap pantun yang saya baru cerita sebentar tadi untuk menunjukkan saya boleh jadi moderator. Bermacam-macam ramuan bukan halangan untuk sang lebah membuat si maju. Bermacam-macam persatuan bukan halangan untuk kita bina bangsa Malaysia yang padu. Sekian saya akhiri dengan kata-kata. Assalamualaikum.